Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Nurhayati binti Ramli dari SMK Bukit Asik. Hari ini saya akan bicara sebuah buku berjudul Kemenangan karya Muhammad Kadir Amin. Buku Kemenangan bercerita tentang seorang lelaki desa dan seekor ayam jantan. Secara ringkas, kisah ini bermula dengan keadaan seorang lelaki kampung yang menghadapi cabaran tertentu. Dia bertemu dengan seekor ayam jantan yang istimewa, bukan sekadar haiwan tetapi simbol keberanian, ketabahan dan harapan. Melalui beberapa peristiwa dan ujian, kedua-duanya belajar bekerjasama menghadapi ketakutan dan akhirnya mencapai kemenangan. Terdapat beberapa tema penting yang ada di dalam buku cerita ini, iaitu keberanian menghadapi rintangan, nilai kerjasama antara manusia dan haiwan atau rakan, serta bahawa kemenangan sebenar bukan selalu tentang kekayaan. Kadang-kadang ia tentang harga diri, persahabatan dan keikhlasan. Pengajaran yang boleh kita ambil, jangan mudah menyerah apabila menghadapi masalah. Hargai rakan dan bantuan yang datang secara sederhana. Dan ingat bahawa kemenangan sering datang selepas usaha dan kesabaran.